Okay, so tadi dah check in hotel dalam pukul 6 lebih macam tu. Lepas solat, rehat. So sekarang kami nak bergerak ke Greenway Market. Jalan kaki je sebab hotel hotel ni berdekatan dengan market tu. Hai, sekarang dah maghrib, lepas maghrib dah selesai rehat dekat bilik. So malam ni kita cadang untuk nak berjalan dekat Greenway. So daripada bilik kita jalan kaki saja. Jalan kaki. Tu kalau nampak tu bangunan tu, satu ASEAN apa dah nama kat situ. Satu lagi tempat yang ada jual makan-makan dan juga jualan-jualan. So dekat sini Greenway. Kita jalan-jalan dulu. So jalan tu tak jauh pun sebenarnya. Lebih kurang dalam 200 meter lah. Lebih kurang dalam 200 meter. Sampai lah. Tu dekat hotel tadi 1 meter. Ni 1 meter sampai. So, jalan ni. Tak sempat nak peluh. Tak sempat nak penat pun. Okey lah, exercise sikit kan. Sebab kalau bawa kereta pun nanti susah nak cari parking. Lepas tu nanti nak parking dekat bilik pun payah juga. So eloknya jalan kaki je lah. So hari ni hari apa? Hari Rabu kan? Rabu. Kalau ikutnya bukan weekday, bukan weekend lah. Oh cantiknya kawasan ni, cuba tengok. Tengok kawasan ni kan, belakang bangunan je, tapi dia boleh buat struktur bangunan yang cantik macam ni. Tengok macam ni. Ni dia punya kedai dia satu lagi. Oh, cantiknya. Macam mana dia boleh buat macam ni? Cantik lah. Okay, kita dah sampai dekat Green Market. Mana? Adik nak apa ni? Macam-macam ada. Ada dia banyak sangat. The week ATM อยู่ข้างหน้าใช่ไหมดับปั่นใช่ ATM. So kali pertama kami cuba berbelanja menggunakan Wise Card. Kita nak try makan Wise Card. Bismillahirrahmanirrahim. So kita ambil 2,000 baht. try 2,000. So untuk Wise Card ni dia memudahkan lah. Charge diorang kata dia nak buat this transaction RM2 okey lah. RM2, RM20 lah. Oh RM20. Tak apalah. So maksudnya kalau guna Wise dia akan charge juga lah. Tak ada berjaya. Alamak, ni macam mana? Atau resit saja. Okey lah. Tak tahu tak resit. Ibu kaya lah. Dapat resit berapa? 220.
Nanti kita check balik balance tu berapa. Okay, alhamdulillah. Jom. So kali ni memang kami gamble tau. Kami tak tapi ke apa nama tu? Currency tu. Kami terus money exchange tu kami tak pi. Terus mai ke sini. Cuma dekat Wise Card tu kita dah top up lah duit dalam tu. Top up duit dalam Wise Card. Lepas tu mai kat sini kita cucuk je kat sini. Sebab kita nak tengok lah macam mana dia punya currency dia. So far dia punya currency dia ikut bank rate lah. RM100 dia akan dapat 766 baht. Macam tu. Bila sampai kat sini kan, dia punya sektor jalan jom. Bila sampai kat sini tengok barang-barang kat sini, lepas tu dengan apa harga-harga dekat sini memang excited lah tengok, murah-murah. Baju cantik-cantik, lepas tu design pun dah elok-elok. Lepas tu harga pula murah. Jadi pakai excited lah. So sesuai untuk bawa family jalan-jalan kat sini. So bila mai kat sini tu memang nampak sangatlah yang geng-geng perempuan terutamanya mereka akan rasa excited. Sebab apa? Dia macam mana cakap, benda yang dia suka kan. Jenis pakaian cantik-cantik, jenis make-up. Kalau lelaki kat sini dia banyak juga dia. Sebab ada macam-macam juga, baju-baju bandel apa semua. Lepas tu gadget-gadget, banyak jugalah benda-benda kat sini. So dia meet masing-masing punya interest tu. So tadi kita dah cucuk dah duit. So sekarang kita ikutlah. Depa nak pergi taman mana tu, depa nak beli apa. Pasal nak beli baju tu. So nampak Merdeka Cita kan tak ada yang menarik. Tak ada yang menarik. So kita pilih kedai tadi lah. Kedai yang dia nampak. Dia berkenan tu. Ke first impressionnya kita pergi tadi kita tengok, sini kita pergi balik. Tapi bila kita main sini kan dia macam macam dia tak ada blok lah. Dia tak ada blok. Macam main ni wah, tapi satu lagi macam angin pun ada juga kan. Dia macam ni main sampai kat sini budak-budak. Itulah. Macam budak-budak pun dia nak main ke apa semua. Dia tak ada nak blok mana-mana. Freedom. Jom kat sini. Convenient lah, convenient. Betul. Ya, kedai dia kecil-kecil lah. Kedai dia macam kita duduk dekat ni KL orang. Dia punya design dah cuba tengok dengan lampu dia. Masuk bawah tu dari segi dia punya interior designer dia tu. Interior design dia tu. Ui, bukan main-main tau. Semua cantik-cantik. Kan? Semua cantik-cantik. Adira pun kata. Tengok dia punya signboard dia. Dia punya cermin dia.
So tarik inilah yang jadi tarikan tu, orang nak tengok cantik-cantik macam ni kan. Siapa ni? Hai. Kain dia sangat cantik, terbaik. Kain dia terbaik. Ni kalau kat setengah-setengah tempat ni, kalau macam dekat sana ni boleh jumpa dalam harga RM50 lah. Kat sini baru dah RM15. Macam 50. Tu kain dia kita tengok macam ni. Ni baru dah 200 ni. 50, RM25 lah lebih kurang. Kain cantik. Oh. Wish. Semua putih. Itu kan yang ni? Ha? Ni apa? Adira ni dia dah masuk apa? Remaja dah, dia tak mau dah jenis t-shirt sorang-sorang tak mau dah. Dia nak ala-ala macam wanita berkerjaya. Remaja. Okeylah, kita ikutlah. So yang tu, yang ni? Pakailah dua-dua tengok. Try dua-dua. Okey, dia betul. Okey, dah selesai beli baju tadi. Yo, boster dia, bosaknya. Ni how much? Ini 1 kilo 150. Oh, kalau satu biji ni dia buat macam mana makan? How to eat this? You how to prepare? You just cut and then? Oh. How much that? 70. One pieces. Oh, okay. Abang ni 10 Dah tutup dah. Dah mula tutup dah. Lambat nanti tak dah. Naira. Ni ayak dah ni. So section ni section kuku pula. Oh, nampak. Semua jenis kuku-kuku semua. Okey, dah selesai kita shopping-shopping, beli-beli barang. Kita main pula ke Greenway Food Station. Jom kita terjah apa yang ada dalam ni. Adik pegang dengan apa? Jom lah, boleh. Okey. Boleh.
tadi dah dekat sini sistem dia bila kita nak beli barang, kita tak boleh guna cash tau. Kita kena guna cash card macam ni. So cash card ni kita akan dapatkan dekat kaunter. So dia punya mekanisme dia, kita boleh top up dalam ni, reload dalam ni. Berapa saja yang kita nak masukkan. Lepas tu bila kita berbelanja, dia pun akan booth tu dia akan deduct duit daripada sini. Lepas tu nanti bila ada baki, bila ada baki daripada sini, kita dah tak mau makan dah. Kad ni kita serah balik dekat kaunter dan kaunter akan bagi balik lebihan duit tu yang kita tak guna tu. Okey, dia punya fungsi dia dekat sini, bagusnya ialah dekat sini dia clean. Okey. So bagusnya dekat sini commission lah, pembahagian komisen tu dia dibuat secara online dan teratur mengikut sistem. Jadi baguslah, tak ada lah nak apa nama tu? Nak ada sebarang masalah tentang pembahagian. Ni cincau. Ni apa, gula merah? Ya. Ni sama juga. Ni apa ni? Panas lah. Hiasan. Oh, hiasan. Ingatkan panas betul. Apa nak ke apa? Ayam mineral tu. Tak makan. Makan, tengok nanti. Adik kat sini sewa kedai berapa? Ya. Sewa kat sini berapa? Sini. Ha. Dia kira jual banyak mana dia. Oh, maksudnya sewa bulanan tak payah? Oh, bagus ya, no? Tapi selalunya banyak lah kan? Nak bayar? Okey, terima kasih. Pulut. Pulut. Berapa harga ni? 50 baht. Okey lah, 50 baht kan? Nak? Tidak? Boleh. Satu? Ni pulut ni tebal kan nipis ni? Tebal ah? Okey. Ambil bagi. Ni scan ni ya. Ni. Dah. Alright. Okay, thank you. Ni menarik tengok. Ada YouTuber. Instagramable. Ni boleh pilih kan nak yang mana? Ini ya campur-campur macam ini. Campur-campur lah, semua campur-campur. Ya. Boleh lah, nak satu? Mana panas? Ya panas. Panas semua. Ya. Settle. Jom, cara yang mana? Ini nak panas. Nak yang panas. Ya, dia panas betul ya. Pandai ni, belajar kat mana buat ni? Belajar lah. Belajar ada kursus ke, buat sendiri, fikir-fikir sendiri ke? Ya. Ni belajar buat kat mana? Bawa buat sendiri. Oh, pandai ni, Ya. tak pernah jumpa. Ya. Ni selalu jumpa apa, takoyaki kan? Dia nak suka takut ya? Okey, kita dah beli. Tadi dah makan nasi, beli yang buah tadi, buah pelam, buah pisang, buah leci. Lepas tu
Masa on the way tadi pun kita sedang makan kan. Kat kasar lagi kan. On the way main tadi ya, pasar malam tu. Dekat pasar malam patutlah kenyang. Makan dengan sup daging apa semua tadi. Betul. So sup tu pun ada lagi kat sini. Okay, so apa nama dekat sini kita test dia punya food dekat sini. Ni kita panggil takoyaki caca merbah. Ya. Yeah. Dia bentuk macam takoyaki tapi dia guna telur. Lepas tu dengan tepung lah. Lepas tu dia inti itu dia bubuh ni. Ada yang apa? Shell, ada apa yang sausage, fishball macam-macam. Ini pulut pelam. Pulut pelam pun tengok nah, kalau kat tempat kita kan satu bekas dah berapa belah ringgit dah. Sini baru RM5. Masya-Allah. Tu tompai tu pulut tu. Buah sebiji. Dengan dia lain kali kan betul pandai cara dia buat ni. Buah pelam ni bila nak serve dengan biji sekali baru nampak banyak. Ni hak kita ni dia apa buang biji, tak payah buang biji. Serve macam ni baru nampak terbaik. Okay, Dira, makan. Cuba rasa tengok macam mana. So Adira favorite dia pulut lah. Sedap. Oh. Adira sendiri. Adira yang cakap ada sedap. Yang rasa macam mana? Apa yang sedap? Tapi dia macam lemak-lemak, manis-manis. Lepas tu yang punya buah ni sedap. manis. Oh, buah tu dia masak elok lah no. Mula dia ingat. Yang ni pula ni. So, saya pula nak rasa. Oh, ni ada sos dia ni. Ada sos dia. Cita dengan sos lagi sedap. Tadi kena rasa lain lah lain tu. Tak apa. Okey. Saya suka yang ni, seafood. Okey, seafood. Tu. Okey. Ni kita cicak kat sini. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dalam dia lembut, dekat luar dia crispy kan. Lepas tu dia cicah dengan sos ni. Ya, rasa dia tu memang blend. Bagus ya, pandai dia buat. Hijau kat cepat. Lepas tu dia bagi togel. Togel dia pun sedap lah. Ada nak? Telur. Sedap. Naira pula. Sedap lah. Okey, tadi seafood. Ni daging. Oh, ini daging. Okey. Sedap. Sedap. Jangan tukar joystick. Mantap. Ibu pula. Apa? Tak mau. Sedap lah, dia punya rasa dia Kan? biasa. Lepas tu dia tak rasa hanya tepung, hanya telur. Kan? Sedap semua. Pandai daripada mereka. So kita belajar sesuatu lah. Tapi dah kenyang. Jom. Kita di mana pula malam ni? Jalan-jalan lagi.
Sebenarnya kami nak pergi macam nak explore juga macam apa Hanyai punya green apa nama? Lee Garden lah apa semua tu. Tapi sebab dekat bilik yang kami duduk ni, kami dah sampai lewat petang dah. Jadi kami nak ambil yang apa yang besar sikit pun saya rasa macam sayang pula kan. So dekat sini dia punya parking dia tu tak luas sangat. Jadi kita risau kalau keluar nanti kena parking pula. Jadi esok lah kot lah. Tapi dah. So ni kita jalan-jalan ke sini dulu kan. Dah habis dah. Jom kita pergi tengok nak main. Jom. Let's go. Saya berbelanja. So ni kad ni. Kad ni kita redeem balik. Okay. Kad. So dia akan tengok baki kad tu, dia akan bayar balik lah. Senang. Okay, thank you. Dah selesai dah kami berjalan di Greenway. Peluh bercerau. Beli pun macam-macam. Perut pun dah kenyang. So, kita balik dulu kan.